Tengok ni guys, misteri box terbaru daripada saya ya guys. Misteri apa yang ada di dalam box ni? Jom kita tengok ya guys. Inilah dia. Unboxing deck box terbaru Boboiboy Monster Galaxy. Kali ini kita buka deck box Mechabot dan Ochobot dengan free gift card Fiesta, kad nombor 29 untuk Mechabot dan kad nombor 28 untuk Ochobot. Tonton sampai habis untuk lihat kad-kad special daripada deck box yang terbaik. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk lebih banyak video unboxing kad rare Boboiboy. Jangan ketinggalan video akan datang. Tekan loceng supaya tak terlepas update terbaru daripada Zafamily Legacy YouTube channel. Assalamualaikum dan selamat datang ke Zafamily Legacy YouTube channel. Okay guys, hari ini kita nak unboxing deck box baru daripada Boboiboy Monster Galaxy. Kali ini kita ada dua deck box special, iaitu deck box Mechabot dan deck box Ochobot ya guys. Special kali ini, setiap deck ada free gift card Fiesta ya guys. Kad Fiesta nombor 29 untuk Mechabot dan kad Fiesta nombor 28 untuk Ochobot. Mana satu paling OP ya guys? Jom kita tengok satu persatu. Okey, saya mula dengan deck box Mechabot dulu ya guys. Apa yang ada dalam deck box ini? Jom kita tengok, kita buka ya guys. Okey, kita keluarkan dulu deck box ni daripada plastik ya guys. Okey, dekat belakang kita boleh nampak kan. Ini daripada belakang dan ini pada depan. Memang design daripada Mechabot. Okey, kita boleh tengok sini grafik material yang digunakan plastik. Saya pun tak pasti jenis plastik apa, tapi dia memang keras dan berkualiti berbanding dengan deck box yang lama yang warna kuning tu ya guys, yang sebelum ni. Tapi ni lebih keras, lebih tahan berbanding deck box yang lama kalau tengok daripada material yang digunakan. Cuma saya dapat ni banyak kesan-kesan cala lah guys. Banyak kesan-kesan cala, ada macam rosak lah, tak berapa cantik. Tapi cuma kita tengok design dia, color dia memang menarik. Cumanya ada beberapa kerosakan lah, sikit-sikit cala-cala. Mungkin daripada tekanan yang dia nak buat lekat daripada gam yang tu dekat deck box tu, saya pun tak pastilah kan. Okey, ni card divider pun gambar Mechabot juga, card divider ni. Serta warna merah juga. Ni card divider daripada Mechabot. Dia memang bagi satu card divider yang ada di dalam deck box Mechabot ni, dan dia bagi dua dadu. Ni bukan dadu yang kita beli pack Boboiboy tu yang dadu kertas. Tapi ni dia bagi dadu solid, solid plastik. Dua biji dia bagi. Dua biji dadu solid HP. Bukan nombor ya. Dia bagi dua-dua HP. Untuk boleh kita main dalam tournament tu, kita boleh kira HP. Okey, dan seterusnya kad divider dah dapat dadu 2 biji dan kita dapat ini yang kita cari, iaitu kad sokongan. Kad sokongan daripada Mechabot. Ini kad Fiesta. Kad Fiesta Mechabot nombor 29 ya guys. Tapi saya dapat rosak-rosak lah guys. Ada kat atas ni ada macam rosak sikit. Okey, kad sokongan Mechabot ni efek dia lah. Efek yang ada di dalam kad sokongan Mechabot pack Fiesta ni. Kad dia memang keras, berkualiti sikit lah berbanding kad coki-coki ke ataupun kad pack Cyclone Fury, Techno Breaker yang lain lah. Dia lebih keras berbanding dengan kad-kad pack yang biasa ni. Okey, itu daripada deck box Mechabot. Okey, dan seterusnya kita tengok pula deck box Ochobot ya guys. Kita buka dulu plastik dah. Kita nak tengok deck box Ochobot ni apa yang ada di dalam. Alamak, jatuh pula ya guys. Okey, kita nak tengok apa yang ada di dalam deck box Ochobot ni guys. Kita buka dulu plastik dah. Kita nak tengok apa yang ada di dalamnya. Kita buka apa, kita takut ada benda yang kita tak dapat
Sebab semestinya di dalam deck box tu kita mesti dapat satu kad Fiesta dan 2 divider. Tengok ni, ni boleh nampak kesan-kesan daripada dia gum clamp tu. Saya pun tak pasti macam mana dia buat kan. Memang nampak ada kesan-kesan lubang tu lah. Dia tak berlubang, cuma dia ada nampak kesan-kesan tu, nampak tu. Ni yang saya dapat lah. Okay, ni deck box Ochobot ya. Deck box Ochobot ni ni belah dalam tu lah, mungkin dia gum tu dia tekan terlalu kuat sehingga nampak kesan kat luar kan. Tapi material dia memang keras jugalah. Okay, kita dapat sama juga macam deck box Mechabot, cumanya ini Ochobot punya version warna kuning. Gambar pun gambar Ochobot. Ini kad divider daripada Ochobot lah. Dan apa lagi yang ada kat dalamnya? Dadu 2 biji. Ni dadu HP 2 biji, sama juga. Dia tak menggunakan kertas, dia solid plastik. So boleh digunakan tahan lama lah, berbanding dengan kertas yang kita beli dekat pack biasa tu. Dia bagi kertas je, memang tak tahan dah. Kita pakai 2-3 kali dah lunyai lah. Ini memang kita boleh pakai lama. Okey, apa lagi yang ada dalam tu? Semestinya kad Fiesta ya guys. Ini kad Fiesta daripada Ochobot nombor 28. Kad sokongan Ochobot pack Fiesta. Okey, pack Fiesta ni efek dia pun kuasa teleportasi. Pilih 2 kad dari zon kalah dan letakkan di tangan ya guys. Okey, boleh gunakan di dalam tournament. Kalau nak main dalam pertandingan boleh gunakan kad ni. Kad ni pun memang tebal sikit berbanding pack-pack yang lain. Dia punya kad Fiesta berbanding kad Fiesta, kalau saya buka pun memang tak berapa material dia biasa. Tapi yang kali ni memang agak tebal sikit dia bagi. Dua-dua. Kad Fiesta nombor 28 dan 29. Dia agak tebal sikit berbanding kad Fiesta yang biasa dapat dalam pertandingan tu. Mungkin Monster Galaxy dah perbarui, dah update dia punya material lebih berkualiti sikit. Cumanya ada sikit-sikit lah kesan kerosakan tu dekat atas-atas bucu-bucu tu biasanya. Saya pun tak pasti kenapa benda tu boleh rosakkan. Dia macam terkoyak sikit lah. Ok, jom kita tengok apa lagi yang kita dapat. Ok guys, alamak, dekat sini saya ada tengok. Dekat dalam kotak tu rupanya ada saya dapat free gift. Ni saya beli daripada seller dekat Shopee ya guys. Dia ada bagi satu free gift di dalam kotak tu, sampul raya. Mungkin ini dah musim raya 2025. So ada dapat satu sampul raya. Menarik ya guys. Terima kasih seller daripada Shopee tu, dia bagi saya satu free gift sampul raya. Sebab saya tak beli pun ni, tapi memang ada dalam box tu, dalam kotak. Mungkin rezeki saya lah kot. Sebab dia tak ada mention untuk bagi free gift pun. Tapi saya dapat satu sampul raya Bobo Boy. Ni anak saya mesti suka lah ni. Walaupun orang kata dapat dalam sampul raya tu RM1, RM2, tapi sampul Bobo Boy membuatkan menarik ya guys. Okey, dalam dia macam biasalah sampul raya kan. Kita boleh masuk duit raya dekat sini. So walaupun RM1, RM2, yang penting sampul Bobo Boy tu membuatkan dia nampak mewah ya guys. Okey, sampul raya ni 1, 2, dia bagi berapa ya? 3, 4, 5, 6 guys. Saya dapat free gift 6 sampul raya guys, dengan beli starter deck daripada Mechabot dengan Ochobot. Saya dapat 6 pieces sampul raya. Ni dia punya ni lah. Kita ada Fang, Bobo Boy, Ochobot. Yaya pegang biskut raya dia seram ya guys. Gopal macam biasalah, hobi dia makan. Okay, dan Ying main bunga api lah ya guys. So menarik. Terima kasih seller kerana bagi saya free gift 6 pieces sampul raya. Boleh saya bagi kat anak-anak saya. Okay, jom seterusnya kita tengok berapa kad yang boleh masuk dalam dalam deck box ni. Okay, dalam deck box Ochobot dengan Mechabot ni, kita nak tengok, kita nak try test berapa kad yang boleh kita masukkan. Okey, kejap sebelum tu saya masukkan dulu balik. Okey, ni kad saya. Dalam box saya ni ada 2 set kad untuk tournament.
Satu set kad tu ada 30 dan 3 kad awesome, jadi 33 lah untuk satu set. Saya ada 2 set, jadi 66 ya. So saya masukkan satu set dulu. Saya nak tengok macam mana kan. Okey, kita masuk satu set. Okey, masih ada kekosongan lagi. Nampak. Jadi saya kita try masukkan satu lagi. So maknanya kat sini saya dah masukkan 2 set 66 pieces card. 66 pieces card. Okey, memang muat guys. 66 pieces ni memang muat. Okey, masih ada lebih lagi baki kat situ. Masih ada lebih lagi baki dekat situ. Dan cuba try kita masukkan divider pula. Divider daripada MechaBot ni. Saya nak letak tengah-tengah ni. Divider ni supaya senang kita nak bahagi kad antara deck 1 dengan deck 2 lah. Kalau kita ada banyak deck kan. Ni strategi 1, strategi 2. So saya nak tengok. Kita bagi divider. Tengok masuk. Memang boleh masuk ya guys. Okay, memang ngam. So maknanya boleh masuk 2 deck. Boleh letak starter deck. Boleh letak divider lagi dekat tengah tu. Memang muat. So masih ada space juga. Tak nampak, tak nak kembung sangat. Masih ada kekosongan lagi kembung. So saya try letak kad chop pula. Tengok. Kita tambah satu kad chop. Letak kat belakang. Muat juga. Okay. Dekat situ. So maknanya tadi 33. Jadi 66. Ada 66 kad. Satu divider boleh masuk. Lepas tu ada satu kad sokongan tadi. So jadi 67 kad. Dan satu divider. So masih ada space lagi. Masih ada kosong lagi. Apa kata kita try masuk satu lagi. Kita letakkan divider satu lagi. Okay, saya nak try letakkan divider satu lagi dengan kad sokongan yang daripada Ochobot tu. So maknanya ada 67, 68 kad dengan 2 divider. Saya nak try masuk. Tengok muat tak muat dekat dalam satu box yang baru ni. Okay. Besar lah, agak besar. Sebab ni dia boleh masuk 68 kad. Okay, kita try tengok. Memang lepas. Sebabnya tadi pun saya tengok memang ada space lagi. Masih ada kekosongan lagi untuk masuk. Kita masukkan. Kita boleh Okay, memang muat kan. Okay, 68 kad. Jadi dalam satu box tu boleh masuk ke 68 ke 70. Sebab ada space lagi. Masih ada space. Kalau nak betul solid, betul-betul muat, dia boleh masuk ke 70 keping kad dengan 2 divider. Sebabnya satu deck 33. Jadi mungkin kita ada kad-kad tambahan kan. Kita nak masuk untuk buat orang kata apa, kad spare, kad standby. Kalau kata apa-apa kita nak tukar kad ke masa kita main pertandingan tu. So kita boleh extra lagi 4 kad. So kita boleh masuk extra 4 kad dengan 2 divider. Kita boleh masuk dekat situ. Jadi kita boleh masuk 70 kad dengan 2 divider. Memang besar. Okay. Memang puas hatilah dengan dia punya keluasan tu. Yang dia bagi tu memang sesuai untuk masukkan 2 deck. Dengan ada tambahan beberapa kad lah kalau kita nak guna. Tapi saya jarang pun bawa kad spare ni. Sebab saya biasanya bawa 2 deck yang berlainan lah. So 2 deck tu dah senang dah. Kalau saya nak tukar pun dia antara satu deck dengan satu deck yang sama je. Jadi boleh masuk 2 deck dengan 2 divider. Itu pun dah cantik lah. Okay. Ni saya masukkan balik lah. Okay, yang ni saya dah boleh buang lah. Kita nak guna. Kita dah ada starter deck yang baru kan. Starter box yang baru. Jadi saya pakai lah, letak dekat starter box yang baru. Kita nak pakai yang mana? Saya rasa kita pakai dekat MechaBot je lah. Okay. Dia nampak menarik. Saya lebih minat warna merah je guys. Okay. Yang Ochobot ni saya buat simpan lah bagi dekat anak saya. Saya masukkan saya punya deck semua dekat dalam MechaBot. Okay guys, kalau saya pilih MechaBot. Kalau korang pilih yang mana? Komen dekat bawah. Korang team MechaBot atau Ochobot? Itulah dia 2 deck box terbaru daripada Boboiboy Monster Galaxy. Siapa yang nak deck ni, cepat-cepat cari sebelum habis ya guys. Sebab dia ada free card Fiesta. Rugi kalau tak beli. Nak lebih banyak unboxing dan review card rare, jangan lupa like, komen dan subscribe.
Stay tune guys untuk lebih banyak video rare card dan deck battle. Sampai jumpa dalam next video. Jangan lupa share dan tag kawan-kawan yang suka Monster Galaxy card. Let's go! Jangan lepaskan peluang nak tahu lebih banyak pasal card rare Monster Galaxy. Assalamualaikum. Bye-bye.